Assalamualaikum dan salam sejahtera, salam geram-geram semua. Anda bersama dengan saya AI Pak Ika Abrar. Okay gang, hi, good morning. So, jangan tanya kenapa baju sama, sebab kita orang tak tidur lagi. Kita orang lenjan je. Memang hari pertama tu takkan tidur sebab kita tak prepare apa-apa pun. So sekarang ni kita ada dekat Pasar Awam Batu Gajah. Kita nak beli ayam dulu lah. Ayam 10 ekor, ikan 8 kampit. Ya, ni semua. Ni semua untuk fufu. So macam mana kita nak cari ayam? Sini banyak ikan ni. Betul ke tak ni? Kita ni macam susah ke nak cari ayam? Ayam dah habis. Sedang-sedang. Nak 10 ekor. Seekor berapa? Sekilo? Sekilo berapa? 12. Sekilo ayam 12. Kilo berapa? Kilo 6? Kilo 8? Nak minta potong kecil, paling kecil sekali boleh? Ha? Masak apa? Nak buat untuk masak dengan kari, tapi nak potong kecil. Dia nak masak kari lah. Makan dengan fufu. Macam roti jala macam tu. Nak 10 ekor. Kalau orang tanya macam tu kan, aku tak tahu nak jawab apa, nak makan apa. Ada ni ke? Sini? Ha? Ada ini yang dalam ni? Ni dalam ni, depan ni. Boleh. Nanti singgah lah. Mangkuk pipi. Mangkuk pipi punya booth. Dia bagi harga niaga. 4 hari sampai hari Ahad. Dah 11. Ni 11 kilo. Tak, 11 kali tak dah. Oh, lain je. 5 ekor. 93. Apa? 93 kat sini. 93. Okey. 5 ekor ni. 5 ekor 93. Nanti telefon je kalau nak, kita beli aja ni. Depan. Sebab ni tak sama dengan yang ni yang baru. Oh, baru lagi. Kita sendiri. Oh, orang Ipoh. Oh, itu yang sini tu. Yang sini tu. Ya. Ni tak berapa standard? Start pukul 12 lah. 12 sampai 12 malam. Homestay duduk sini. Homestay ni seberang ni, rumah adik ipar. Dekat belakang ni. Oh, belakang je. Ini kalau tak ada sungai ni, jalan kaki je datang sini. Kapur pisang ke apa? Betul lah. Kapur pisang lah. Kapur pisang. Betul lah kapur pisang. Zombie je yang tak ada. Ada zombie. Jual apa? Nasi apa tu? Fufu. Fufu ni makanan Afrika. Event je begini. Ada event je kita orang pergi. Oh, kedai tak ada lah. Kedai tak ada. Kalau hari tak ada event tu? Kalau hari tak ada event, kita rehat. Oh, rehat lah. Sebab dalam sebulan tu ada 3 event. Ada yang 4 hari, ada yang 5 hari. Bila berniaga ni kan, memang akan sentiasa masuk pasar. Ni ada bawang. Tak ada. Mana ada ni. Sebut kari. Kari dalam. Kari dalam. Kita cari. Hujung sekali. Sekali. Ini untuk babas kan? Untuk babas. You. Kari ayam tu. Selalu pakai yang ni. Yang ini. Udang. Tapi kita nak yang besar. Sama puan. Bang, yang ni yang besar ada bang? Pedas. Pedas satu side ya. Ni ikan. Pedas ada. Ada biasa. Oh, yang biasa. Pedas ada. Okey. Ni berapa tadi? Aku tak ingat. Kena tengok berapa apa mau. Okey, tadi kalau macam ni kita ambil. Sekali masuk 4. 8. Sekejap. Kira 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 je lah. Takkan kita nak kutip 20 macam ni je. Bang, ni nak 20. Cakap. Tak ya. Jadi kita nak 20 boleh bang? 20. Boleh. Sekejap. Kari daun. Kari settle bendi. Bendi tu yang memakatkan kuah korang. 20. 20. Jom, kita tengok benda lain. Bawang. 20. Kan? Macam elok beli dalam paket tu. Tapi okey lah. Kalau senang macam ni lah. Okey. Kau tanya abang tu, kalau yang paket satu paket bawang ni berapa? Lepas tu kau tanya kalau ambil yang ni berapa sekilo? Buat konten YouTube. So kita nak tahu tu kiraan. Konten saja je, daily. Hari-hari apa yang kita buat. Cerita.
Kalau yang dalam plastik ni berapa? RM2. Murah lagi ni. Ini yang tu boleh tutup habis kilo. Dalam 500 gram, tak sampai 500 gram. Rasa dalam 200 gram, 300 gram tu. Dalam plastik. Dalam plastik. Dan plastik tu. Kenapa? Ni satu RM2. Plastik RM2. Okey. Ya bang. Ada lagi. Yang tu kita boleh ambil. Yang tu. Yang ni tadi yang kopek ni. Yang ni jangan. Yang akan menyusahkan hidup. Ni yang menyusahkan hidup kau sampai akhir hayat kau. Bawang macam ni jangan buat gurau. Boleh gaduh member-member. Yang ni ambil dalam 5 kali masak. Pam masuk satu ni. 5 okey dah. Kau nak 10 Sembai. Buat sembai. Ubi kentang. Ni bukan ubi kentang. Betul lah ubi kentang. Kau buat jatuh ke ni? Tak sengaja. Muka barai. Apa muka barai sangat kau ni? Kemalangan jiwa. Udang yang siap kopek ada bang? Ada. Udang pula. Bawang. Bawang. Yang siap kopek tak ada lah. Bawang merah. Bawang merah je. Bawang merah saya kopi ada. Bawang besar, kopek. Bawang besar. Dalam peti ada satu beg, bang. Tengok, ada tak dalam peti, bang? Kilo. Kau tengok dulu dalam peti ada tak? Cuba tengok dulu bang. Kalau Ni ada satu beg. Abang tu tak ambil semalam. satu beg tu berapa kilo? Abang nak berapa kilo bagi tahu kat dia je. Ya. Ni satu beg lebih kurang 5-6 kilo, bang. Abang nak berapa banyak? Nak banyak. Oh. Ni. Ni boleh. Banyak ni. Semua lah. Itu berapa kilo tu? Itu rasa 6 kilo. Ni yang video 7 kilo. Uish, satu. Kalau abang sebut 7 tadi dah betul lah tadi. Okay, abang kira lah. Okay. Sebab tu orang kata malu bertanya sesat jalan. Nanti baik kita tanya. Setengah orang dia senyap Ini jangan jadi balik macam siapa? Jangan jadi. JB. JB ni tu. Kalau kita tak cari yang tak kopek, Memang ni susah. 7 lagi, satu empat dah kan? dengan keadaan kita yang seminggu tak 30 tidur. okay. Lagi. Yang tu tak. Sorry ya bang. Pulut 3 kilo, 16 dengan kopek. Uish, vintage. Tak, 68 kosong. Ni kau tahu orang panggil apa? Apa dia? Cupak. Kata secupak nasi. Itu bukan cupak. Akak, janganlah kantoi kan. Aduh. Malulah. Apa akak ni kantoi kan? Sepatutnya akak cakap, pandai adik. Akak cakap macam tu. Lagi 8 lagi. Tak, benda ni function untuk kita gak tau. Tak, sebenarnya uncle ni dulu kontraktor. Ini tempat gaul simen. Okey bang, kira bang. Bumbung emas ke? Bawang Bukan. putih 5 lagi. Kau nak buat apa? 7 kilo 700 tadi sah. Lagi man? Dari ikan pedas 20. 57 kali 20. So settle. Kita kena letak dalam kereta dulu. Memang kena pergi letak dalam kereta dulu. Tapi kena tanya ayam. Aku rasa ayam tu dah siap lah. Ke belum lagi? Aku tengok abang tu dah tunggang-tunggik dia tak ada lagi. Duk potong-potong tu belum lagi tu. Belum lagi 10 ekor mana mahu. Satu. Dik. Nak letak ni dalam kereta tak? Ini kalau tergelincir, jujur kata malu 7 keturunan. Oh, slide ke depan ni. Sekarang ni kita orang letak barang dalam kereta. Ini aku rasa selepas aku dah tak duduk dengan mak ayah aku kan. Kira macam aku pergi bekerja, aku duduk universiti. Inilah first time aku pergi pasar pagi, kau tahu tak? Selebihnya pasar malam. Tapi ni first time aku beli bawang banyak macam ni. Sunat je lah. Yelah. Kalau kita buat makan-makan gila ke bawang ni. Aku rasa ada je laluan dekat. Apa pasal aku laluan jauh? Terlanjur. Belakang. Letak atas tu. Kosongkan nanti letak ayam. Ni. Korang selain kita orang meniaga apa, mangkuk pipi, kita orang ada buat basking tak? Bukan. Bukan? Itu untuk hilangkan bosan. Okey. Pergi ambil ayam. Suka ambil ayam. Bukan tak nak beli banyak-banyak. Tapi sebab takut kita ada rugi. Masa aku rugi tu macam kita buang duit lah. Faham tak? Modal kita lebih tapi barang tu tak terpakai. Sebab pakcik tu cakap, hari ni weekday orang agak kurang sikit. Orang kurang. Lepas kau boleh percaya tak pakcik tu? Rezeki kan. Ya, dia dah tahu kan. Kalau Allah kata ramai ke. Pasal dia cakap ada benda ni sini. Bendi. Bendi sana. Oh, nak pergi tengok sana. Jap tengok Bendy tak? Kalau aku buat macam ni boleh tak? Macam kan kita dah suruh abang tu potong kan 10 ekor kan. Lepas tu kita balik. Agak-agak viral. Abang tu dah penat tapi dia okey. Lepas tu kita nak jual pakai apa? Duit dah habis dah. Tomato.
Sama ke? Tomato. Tomato nak... Satu kotak ni okey. Weh, relax ni. Banyak. Nak 2 plastik besar bang. 2 plastik besar. Berapa besar? Yang tu, yang antara 3 tu yang mana paling besar? Oren. Besar penuh plastik oren, nak 2. 2. Kecil ke besar? Yang besar. Lagi? Bendi ada bendi. Bendi. Ha. Bendi ada packing ni ada boleh. Packing punya nak tengok boleh? Bendi ada yang packing. Ini untuk apa ni? Untuk apa tu? Ini untuk Untuk jual. Oh, tak ada lah. Ini sudah packing ni. Oh, yang ni yang packing. Sebab kita nak pakai banyak bang. Kalau tengah hari boleh lah. Tengah hari. Sebab ni balik rumah terus nak buat kuah ni. Tak apa, ni kita orang tengok kedai lain dulu. Kedai lain, tengok lain kedai. Boleh. Lebih kurang berapa kilo tu? 50 kilo. 50. Bendi. Pukul 11 saya boleh dapat. Pukul 11. Tak sempat bang. Pukul 10 start niaga tu. Oh, sini Mega. Ni depan ni. Oh, Kita keluar pergi beli barang. dia 5 setengah siapa pun terang 50 kilo. Kalau 5-6 kilo boleh cuba lah. 6 kilo boleh lah, ada lah. 50 kilo tu dalam tengah hari boleh lah. Tengah hari. Kalau 5-6 kilo cukup kan. Yang sekarang yang abang packing ni, abang ada yang ready stock lagi kan? Ada. Berapa yang ready stock abang? Boleh tak abang tengok kan? Kalau tak kita nak ambil yang ready stock tu. Berapa? Takkan dia nak bunuh bakal untuk Dia bukan Shah Rukh Khan ke apa? Tak, bukan. Aku ingat orang Spain ke pun. Bukan. Spain menang hari tu. Mentang-mentang. Kau ingat apa? Lepas Spain menang tu dia datang menjual kat sini? Gila. Oh yang ni? Rasa banyak ni okey kot. Untuk hari ni cukup lah. Untuk hari ni cukup. Dia bukan semua kecil-kecil abang kan? Dia ada Ini yang... muda semua. Oh ni yang muda semua? Muda semua. Muda lah elok kan? Muda lah. Boleh? Ni satu ni berapa? RM2. bukan saya timbang. Satu duit. Tak apa. Bos Abang nak timbang? Okey boleh? Yang depan. boleh. Sambal semua apa? Kita orang pakai bendi banyak bang. Sekali masuk dalam periuk besar tu. Dalam 20-25 kilo. Oh, tapi tu cukup. Itu cukup dengan tomato kita tak guna. Okey. Tapi sini hari-hari buka kan? Hari-hari buka. Tapi barang yang penting lah sebelum satu hari dia kasih tahu. Oh. Saya ada kasih nombor telefon, nanti call dia. Boleh? Saya kat sini ada 4 hari. 4 hari. Tapi bang, abang ada ubi kayu. Ubi kayu putih. Ubi kayu putih. Ubi keliling ke ubi kayu? Ubi kayu. Itu pun petang lah. Itu kalau saya nak ambil dalam jumlah yang banyak, dalam 200 kilo. Boleh? Kontak abang. Boleh hari ni. Kalau abang kata petang, saya datang pick up petang. Boleh? 200 kilo. Sekilo berapa? Ini hari tak boleh lah. Ini hari pagi dia cabut. Okey. Esok juga boleh ambil. Okey, anda kata esok. Esok. Apa bakul lah. Esok pagi. Apa bakul lah. 200 kilo. 200 kilo. Satu bakul 50 kilo. Satu bakul, 200 kilo, 4 bakul. Abang boleh hantar ke nak kita? Hantar mana? Hantar belakang ni je. Ini kan ada macam jejantas yang besi tu kan. Okey. Lepas tu kanan, rumah dia tepi tu, tepi-tepi sungai tu je. Berapa sana tu? Ada kedai makan ada? Itu rumah. Rumah. Hantar ke rumah je. Hantar rumah nanti share location. Share location. Sekilo berapa abang ambil? Kasih tak belah RM2 lah. 18. Boleh? 8 atau RM2 lah. Itu juga. Tapi kalau boleh 18 abang. Saya memang saya hantar dulu ni lah barang. Kalau saya tengok arrange lah. Kalau 18 kira jadilah. Okey. Kalau RM2, tolonglah. Datang jauh ni. Ini. One. Sebab malas nak ke Pasar Pusing tu. Pasar Pusing jauh. Datang sini dulu. Cukup Itu cukup. Ayam settle. So, kita pergi bayar ayam ni. Akak. Nasib baik tak balik tadi. Dah start kereta, dah sampai rumah, baring-baring kejap. Dah saya dah deal dengan uncle tu. Okey. Hari ni dapat banyak dia. So, petang 50 kilo. Berapa? Cincai-cincai ni lah RM50. Ya Allah. Mama dia tu berapa? RM30. Jual 20. Hati pedal. Tak apalah, kita bawa balik. Betul ke 186? Sebab dengar 180 tadi. Selamat berjaya. Jangan hujan je. Amin, insyaAllah. Tak apa, hujan rahmat. Okey, terima kasih. Baik. Boleh ke? Macam tak boleh je? Boleh ni. Ya ke?
Ya, kau pegang. Aku pegang ni. Macam sama. Jangan. Kau tak boleh. Aku dah trauma dah. So kita dah settle beli barang dekat pasar. Alhamdulillah. Dia pengalaman ni bila macam tengok kan, nego-nego tu kena ada tau. Sebab tu sunnah. Nego-nego ni tawar-menawar. Dengan lagi satu, percaya kepada Allah. Ya, percaya Kita pada. tak prepare semua benda ni, tapi bila kita ada niat nak mencari, berusaha, semua dia Okay, InsyaAllah mudah semua. So, kita nak letak barang. Tunggu dulu, nanti borak. nombor 3 paling hujung. Tak adalah kalau starting daripada ujung sana. 1, 2, 3. Ni 1, 2, 3. Kita tengok dulu. Sebab tadi abang tu cakap nasi lemak sini sedap. Bagus, mesti dia ada buat roti canai. Tak macam roti canai apa aku tengok. Tapi kita tengok RM2. RM2. Bukan sini lah. 1 kilo. Kau nak beli? Kau nak beli? Tu cakul. Bukan yang ni. Weh! Macam tu je kalau lu depan aku. 2, 3. 1, 2, 3. Cari kedai yang Uncle India tu ada bagi tahu. Ada kedai aku betul. Nasi lemak. Saya tanya nasi lemak. Dia kata kedai yang dia selalu makan 1, 2, 3. Belah sana. Sini. Nasi lemak ini lah biasa. Oh. India kan? India. India yang ni. Ada gempa-gempa. Gempal-gempal. Dia selalu beli. Oh, selalu beli. Nasi lemak. Kalau 1 ke 3 sana, dia kedai runcit. Dia kata kedai apa Pak Uda? Oh, Pak Uda tutup. Aduh, Pak Uda stres ni tengok bola kalah ni. Dia kalau nasi lemak ni lauk apa? Sini telur mata telur rebus. Yang sebab dia orang tahu sebab dia daun pisang. Lepas tu tambah dia gitu asin. Jadinya dia boleh makan tengah hari, makan lewat. Okey, nak 5 bungkus nasi lemak. Semua telur mata. Sambal okeylah. Satu. Betul juga. Sebab kita keliru sama ada Pak Uda tu. Dia orang bercerai. Dia orang bercerai dua tu. Sebab Spain dengan China kalah. Tak. Dia waktu Spain kalahkan Portugal waktu tu. Dia orang ni broken. Tapi nasi lemak tu dalam daun pisang. Nak yang dalam daun pisang tu. Pisang telur rebus. Oh, telur rebus ke? Apa boleh lah. Boleh. Sebab saya tertarik dengan daun pisang. Saya dulu selalu potong daun-daun pisang ni. Pergi kena marah. Potong pokok pisang orang. Ayahnya dah sampai ke sana. Aduh. Aku je. Powder ni semalam buka tak kak? Betul hari ni dia tak jual? Oh, tak dapat juga rasa roti canai powder. Powder dengan Mak Uda ni suami isteri kan? Oh, nogoi. So kita dah siap bungkus makanan. Oh, gel. So ni kita nak gerak balik rumah. Lepas tu makan. Lepas tu buat kerja-kerja blend apa semua macam biasa. So jumpa nanti dekat tapak event. Bye. Bye and selamat petang. Aku baru bangun tidur ni pukul 4 petang, 4.30. Sebab uncle yang jual ubi kayu tu dia dia call ubi dah ada dah, boleh pergi ambil. Aku pergi ambil ubi lah. Barai weh. Tahu pukul berapa tidur tadi. Tidur pukul berapa Pukul 12 tidur. Apa nak jadi pun tak tahu. Memang setiap kali event tu memang macam tu. Kejadian dia memang kejadian macam tu. Aku akan tidur dalam pukul 11, pukul 12 tengah hari, pukul 1 tengah hari. Siapa kata macam relax-relax je. Tak adalah. Dalam cari rezeki ni semuanya dia ada cabang dia. Aku dengan keluar ni tak basuh muka, ya Allah. Murahkan rezeki, ya Allah. Murah rezeki peniaga-peniaga yang kat sini. Jom pergi ambil ubi. Let's go. Sampai nak pergi ambil ubi, lama abang tu menunggu. Siap call. Kata tak apalah, abang tunggu. Sekarang kita nak letak ubi kat belakang ni. Cuaca kat sini nak hujan, tapi dia dah start hujan. Azia. Besar mana bang? Besar mana? Satu guni ke apa? Bakul. 65 kilo. Bakul. Itu hantar bakul lah. Esok hantar bakul Boleh lah, bayar dulu. Abang itu satu kali dah. Ubi 200 kilo.
Apa? Ubi lagi tu 200 tu. Bayar terus? Boleh. Esok pukul berapa abang nak hantar? Lu cakap pukul 8? 8 pagi. Bukan, malam. 8 malam esok. Lu sendiri cakap pukul 8. Boleh je. Tapi kalau macam stok yang ni habis, nanti saya call abang. Kalau boleh abang hantar separuh dulu ke apa ke. Nanti cuma petang-petang. Tak ada lah macam pagi, awal pagi tadi terus hantar. Lu cakap pukul 8, saya cakap pukul 8. Ni berapa sekilo? 18. 18, okey. Saya 5 sen je untung tu. Okay. 1 kilo. 75 balik. Ini pun direct kat kebun. Yelah, direct kebun. Sebab kita orang selalu beli ubi kayu yang dekat mall, kan dia dah siap potong. Kadang-kadang ada 2,5 kak, kadang-kadang ada yang sampai RM3. Potong pun ada tapi bukan sini. Itulah pergi. Kalau boleh kita tak nak siap potong. Kalau siap potong, macam ada baki-baki yang kita orang tak guna ke apa ke, nanti dia rosak. Ini okey lah. Ini hujung dia tak potong lagi kan. So kalau lama lagi tak apa. Ini tak boleh kena air juga. Ubi kayu tak boleh kena air. Dekat Expo. Jual dekat Expo depan ni. அதான் அந்த ஆப்பிரிக்கா காரங்க செய்றானுங்களே கிழங்கு நல்லா இது பண்ணிட்டு அப்புறம் கறி ஊத்தி அப்படியே கொல கொலன்னு சாப்பிடுறது. Okey, jap. பத்தியா கண்டுபிடிச்ச பத்தியா? Ya, கொஞ்சம் வயசு இது கார்டில் ஏற்றி விட்டுறியா? Naik, tolong pergi. Boleh. அவங்க காடி வச்சிருக்கேன். இவங்க காடியா? So, ubi yang aku minta 200 kilo. Hari ni dia dapat 65 kilo. Jadi, kalau bayar total sekali dengan semalam punya 265 kilo. Kali dengan 1.8, 477. Muat ke tak muat? Kalau tak muat, I kasih turun. Turun. Tu angkat je. Okey. Tak apa, letak je. 65 kilo. Okey. Dan nak pergi bayar. Kang lari kang. Habis nanti. Tak ada gaji ni. Tak ada apa Okey. Bayar. Bayar terus abang. Bayar terus sebab saya kira tadi. Total 265 kilo. Campur Itu macam mana tahu? Bayar ni dulu. Bayar. Itu kira timbang baru kita tahu. Bakul. Okey. Bayar ini dulu lah. 65. Kira? 117. Ya. QR bang. அவங்களுக்கு எப்போதும் 117 Mahesan. Okey. Kedai nombor apa? Saya tak tahu kedai nombor berapa tapi dia ni depan kan. Ni pintu masuk kan? Masuk? Kiri. Dia lane kiri. Lepas tu dia depan sikit dekat dengan stage. Oh, dekat yang ujung dah kedai tu. Bukan. Sebelum stage tu ada ujung. Ada jual apa? Awak antar saya சொல்றான். Kalau abang pergi situ abang tengok je mangkuk pipi. 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 Ada asam laksa lagi. Asam laksa, kek coklat, fufu. Sebelum ni kita orang bawa mi kari. Tapi ayah mertua saya tak larat dah nak buat mi kari. Saya kata tak apalah kita bawa laksa lah dulu kat sini. Di sini laksa boleh laku. Laksa. Tapi hari ni macam abang cakap lah kan, hari ni macam slow sikit. Hari kerja. Ahad memang Jumaat, Sabtu, Ahad. 3 hari memang top. Dia Jumaat, besok Jumaat, Sabtu, Ahad. Sabtu, Ahad tu ni ada konsert Ameng. Ameng Spring. Hari ni tak tahu. Saya pun tak ingat. Rasanya macam selawat macam tu je dia orang buat. Dia Jumaat, Sabtu, Ahad tu ada show. Okey bang, saya pergi dulu. Nanti apa-apa abang call. Okey, terima kasih. Bye. Okey. So, let's go guys. Kita pun nak gerak dah. Aku ni bukan jalan sebab geli. Ni aku jalan takut tersembam, meleset sampai kat tempat event dia. Sebab kasut ni, slipper ni salah step memang gone. Jadi slideshow. So jom. Dalam ni ada 65 kilo ubi. 65 kilo ubi weh. Highlight. Abang yang pakai highlight warna putih tu tak nak jual kat aku ke? Highlight tu. Ada tak? 4x4 tapi dia tak pakai diesel. Lepas tu harga dia pun murah. Nak tolak murah-murah harga. Mana tahu ada akak abang nak promote ke apa kan. Biasalah orang niaga ni perlukan kenderaan yang khas memang untuk niaga. Kalau pakai Azia ni lenjan 24 jam,
Tak apa lah, mata pencarian lah rezeki. Kira macam setakat ni lenjan dulu pakai Azia, lepas tu bila lama-lama boleh pakai Hilux, lepas tu lama sikit ada rezeki tolak Hilux, ambil event. Okay, so ni nak balik lah. Lepas tu siap-siap pergi tempat event. Let's go. So guys, kita orang dah sampai dekat tempat event. Uish, cantiknya. Ya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Cantik banget sih kamu. Cantik banget sih kamu. Punya siapa kamu? Punya kamu. Ya, cium sikit. Asyik situ. Betul lah nak saya cium? Tommy, tapi ada ni. Dah kata dah cium sangat tadi. Tolonglah baby. Tadi kata dah cium sangat. Besar baby. Janganlah pakai itu. Dah ada blusher dah, Bi. Siapa suruh minta cium tadi? Bodoh ini. Hai. Hari ni perjalanan yang sangat panjang untuk saya. Dah saya pergi beli barang, saya pergi situ, saya pergi sini. Lepas tu sekarang saya ada kat sini dengan awak. Kerja. Cepat. Mana? Cuma lapar. Jom. Kita ambil beg je. Oh, saya ni paling lambat keluar dalam kereta. Senyum pipis na. Ni apa? Bang, pakai pusing-pusing tak cari makan. Okay, baik. Teman bini ni cari makan. Dia lapar, dia tak ada lagi. Tapi dia makan. Hai. Yang saya ambil? Ambil? Nah, bawa air sendiri. Ada kari. Nak makan apa ni? Zoom betul. Nampak pori-pori. Tak ada lah, ni jarak jauh. Kapal laut dengan cincang adik-beradik Tak. Tahu. Tu gula kat bawah. Oh, air aroy. Ini satu. Madi Lekong dengan Madi Cikoro. Dua padu ni. Madi Lekong, Madi Cikoro. Nama abang ni Mat. Berapa? Janganlah nanti abang Madi marah nanti. Abang Madi dah cakap dengan kita orang. Potong gaji diorang bang? Potong gaji dia orang abang Madi. Tak pun kekalkan dia orang jadi pekerja. Dia orang ni kerja dengan sebaik mungkin. Apa dia nak isi sepenuh-penuh alam tu. Lagi boleh disumbat je. Sebenarnya tunggu kita cakap. Sebenarnya dia tunggu. Rakam dia getar-getar dia. Sebenarnya dia tunggu kita cakap cukup. Okey dah. Terima kasih. Terima kasih. Murah rezeki. Oh, ni kau sabar dulu. Nanti kena rasa. Kalau tak aku beli benda ni sekarang. Banyak-banyak ni. Masalah sedap. Yang saya makan dulu lepas tu habis gitu. Kita nak cari nasi. Saya fair VIP. Boleh tak saya ada Okey, kita nak makan apa? Dia so panggil saya Sofia. Wah, panggil Sofia. Adik satu dalam 1000. Awak orang pertama panggil saya Sofia. Cepatlah. 1, 2, 3. Okey. Hati-hati tu. Biji dia terkeluar. Apa? Biji dia terkeluar daripada plastik. Oh, nak bocor. Baguslah adik, kakak panggil akak Sofia. Jangan-jangan budak-budak panggil Sofia. Tapi Panjang tu dia bagi. dia panggil Sofia terus. Kamu nak makan apa? Nak cari. Saya makan nasi ganjal lah. Mana boleh nasi ganjal? Kenapa? Hype ni. Tiba. Fake. Ini bakso ni sedap. Bakso Vicha. Apa lagi? Tahu bergedil ada. Tahu bergedil, gaci, tang. Boleh. Terima kasih. Sama. Allah. Cucukku. Kamu nak apa? Nasi nak ni? Kacik pula. Saya nak ni. Wow, ada lamb shank. Ambil je lah macam kalau nak makan Awak rasa? Nak ni lah. Nasi ganjal ayam goreng pening. Kenapa dia pening? Bos kami yang pening. Oh, bos abang pening. tunjuk ke muka kat bos dia. Ha, potong kaki. Ni bang ni dia kata abang pening Nasi sedap pula. Nasi